Yasin, Mama nak tanya ni. Mama nak tanya. Mama konsultan Salihin kan? Ha? Mama boleh ambil Yasin pergi sekolah tak? Boleh? Boleh? Boleh. Setiap hari Mama boleh ambil Yasin tak? Tak. Tak. Maksudnya? Abah pernah ambil. Okey, Abang pernah ambil. Okey, pasal dia pernah jalan kaki kan? Mama terlambat kan? Sorry. Okey. Yasin exam hari ni kan? Ha? Sekolah rendah agama kan? Tauhid Senang ke susah? Ada senang, ada susah. Yasin belajar dengan siapa malang? Mak. Mak awak siapa? Ni? Okey. Menjadi konsultan Salihin, menjadi konsultan harta pusaka, insya-Allah kita ada masa kita fleksibel lah, terbelit-belit. Fleksibel untuk uruskan anak ni pun tengah hantar dia ni ke sekolah untuk petang pula. SKKB. Sekolah petang pula. Kakak dia dengan abang dia belum balik. Satu So, lebih. Kita buat. Jadinya insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau puan-puan lah, mungkin puan-puan yang nak urus anak, nak jadi konsultan macam saya, boleh urus masa, boleh jumpa klien, ikut masa kita, bolehlah jadi konsultan di Salihin Trustee Berhad. Okay, boleh Roger saya Nurul Syazwani binti Rosmawi, ada di bio saya, di bio saya di platform media sosial saya. Okay Yasin, bye Yasin. Bye. Nanti kita belajar faraid. Okay Yasin, Okay. lipstick ah, filter. Bye bye.